Hari ni kita rasa amat-amat tak selesa sama sekali apabila ada seorang wakil etnik Rohingya bercakap sedemikian rupa di pentas dunia waktu dia sedang bergraduan. Dia bercakap sedemikian dengan bahasa yang sangat angkuh. Kita rasa kita sebagai, bukanlah kita mak bapak dia, tapi bukankah tanah ini tempat bumi dia pernah berteduh dengan keluarga dia? Nabi bila berhijrah pergi ke Madinah pula, Nabi SAW, Nabi pun tak lupa bumi Mekah. Maknanya kalau dah merantau pergi ke negeri orang, tanah tumpah kelahiran tak lupa. Sebab itu terkenal doa Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah kami mencintai bumi Madinah seperti cintanya kami pada bumi Mekah atau lebih lagi. Apa pelajaran dapat kita ambil di sini? Orang tua-tua kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini menunjukkan bahawa Nabi ni walaupun merantau duduk tanah bumi negeri orang, tanah kelahiran tak lupa. Dia panggil apa tau? Dia panggil apa? Orang yang ada mengenang budi. Ada rasa mengenang budi tu. Sebab itu hari ni kita rasa amat-amat tak selesa sama sekali apabila ada seorang wakil etnik Rohingya bercakap sedemikian rupa di pentas dunia waktu dia sedang bergraduan. Dia bercakap sedemikian dengan bahasa yang sangat angkuh. Kita rasa kita sebagai, bukanlah kita mak bapak dia, tapi bukankah tanah ini tempat bumi dia pernah berteduh dengan keluarga dia? Jadi sangat tak, dan kita pun tak pukul rata semua. Kita kat apa ni memang sama semua. Tak. Tapi nila setitik habis belanga semua habis ha. Ini kita tak apa nak suka sebab awak kena belajar daripada perangai Nabi Muhammad SAW. Nabi ni perangai dia sangat mengenang budi orang. Nabi sangat mengenang jasa siapa? Halimatus Sa'diyah. Dulu Nabi dalam keadaan hidup susah, bapa tak ada, mak pun orang susah. Nabi dibawa bundanya pergi ke Halimatus Sa'diyah, disusukan masa kecil. Nabi dah dewasa, Nabi dah besar. Apa Nabi buat? Nabi tak pernah lupa kirimkan bekal makanan ke kampung apa? Ke kampung Halimatus Sa'diyah. Apa sebab? Mengenang jasa dulu masa aku susah, aku anak yatim, tak ada siapa pedulikan, dialah keluarga yang sudi nak ambil aku. Dia ingat namanya mengenang budi. Siapa lagi? Siti Khadijah, wanita pertama yang mendokong dakwah Nabi. Sampailah Khadijah wafat. Tuan-tuan bayang, apa Nabi buat? Masa Khadijah dah wafat, Nabi ni dia ada satu perangai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dia akan sembelih kambing. Dia akan sembelih kambing. Dan daging-daging kambing itu, Nabi akan minta sahabat, tolong kirimkan kepada asdiqai Khadijah. Kawan-kawan Khadijah, tolong bagi. Apa sebab? Tuan badan dah tak ada. Kawan-kawan pun jadilah sebagai membalas budi, mengenang jasa. Ini perempuan, aku takkan jumpa dah baiknya wanita seperti ini. Tapi dia dah tak ada. Kawan dia masih hidup. Kawan pun kawan lah. Ini nama mengenang budi. Jadi, banyak tuan-tuan contoh-contoh sifat Nabi ni. Pergi ke tanah bumi orang, pergi ke Madinah. Mekah tak lupa. Mekah tak lupa. Dalam doa, sebut cinta pada Madinah seperti cintanya kami pada bumi Mekah. Ni perangai kita nak. Sebab itu tuan-tuan yang duduk depan saya ni pun bukan semua asal orang Selangor. Bukan orang Selangor. Allah muka Cencaluk ada, muka Budu ada, muka Ambuyat ada, muka Harumaneh pun ada. Jadi tak payahlah paling banyak muka tempe lah. Wes mangan opo urung ha. Alon-alon kelakon semua. Jadi tak payahlah awak muka nak KL sangat. Allah kadang tu sedar diri. Kalau nampak ke Azizah punya cakap dia dah, awak tu kena sedar diri sikit. Kita datang negeri orang, datang cari rezeki, anak kita lahir pun sini. Jati diri jangan pernah lupa siapa kita dulu. Sebab tu orang tua-tua pesan aja supaya kita ni belajar sejarah. Supaya makin jauh awak ke depan, cermin pandang belakang jangan lupa. Sebab itu dalam kenderaan, secanggih mana pun kenderaan, cermin pandang belakang mesti ada. Apa sebab? Sekali-sekala pandanglah belakang. Kau ada lori nak memotong,
budak rempit mana nak menyelit ke apa, sedar diri, toleh ke belakang sekejap. Oh, laju sangat ke depan. Lepas tu dah bik dada macam awak hebat sangat, baru belajar orang putih sehari dua, which is tu yang Melayu, yang English pun yang lain. Ni bukan luah perasaan, geram. Cerita hijrah, duduk negeri orang, lupa tanah air sendiri. Kan? Tak adalah. Maksud saya, awak nak hebat, nak berjaya, silakan. Tapi jangan salah tempat mengepak diri. Itu yang nak beritahu. Balik kampung, sedar diri sikit. Awak ni orang siapa? Keturunan orang mana? Ada rasa gitu. Barulah kita ni jadi orang yang ada maruah, ada sifat. Dipanggil ada izzah, ada ifah, ada kemuliaan, ada maruah, harga diri. Apa orang tua-tua pesan? Masuk kampung orang, bawa ayam betina, duduk di tapak tangga, berdiri di luar gelanggang, mandi mandi di hilir sungai. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Cakap ni bahasa Melayu tapi pun tak faham kan? Benda lah orang tua-tua bebel ni. Orang tua-tua pesan, masuk kampung orang, bawa ayam betina. Maksudnya apa? Jangan engkau ada ayam jantan, simpan. Artinya jangan tunjuk terror masuk tempat orang. Jangan tunjuk terror masuk tempat orang. Oh, cerita saya dulu, kahwin dulu, ambo dulu, suek dulu, pak tu gerbung depan dulu. Orang macam ni senang ya. Tuan-tuan cakap dengan dia, kau nak cakap pasal dulu. Nenek aku dulu anak dara, kalau kau nak tahulah. Aku just want to inform you lah. Sibuk dulu, pak dulu. Dia ada orang macam tu. Dia kira nak sembang dia hebat lah. Jangan macam tu. Kan? Berdiri luar gelanggang. Jangan masuk. Mana? Jangan. Awak buah Allah baru kuda-kuda, yuran baru bayar pagi tadi. Nak tunjuk. Dia jangan. Dia kadang baru belajar sikit. Orang baru belajar silat kan. Baru cuik sikit. Jangan. Awak tak tahu yang depan ni tali pinggang apa. Jangan. Mandi di hilir sungai. Jangan kat hulu. Hujung-hujung. Kan? Banyaklah nak menunjuk kata kesantunan tu. Malah Nabi SAW pun pergi ke bumi Madinah, Nabi tak tunjuk terror. Nabi tu, dia tak tunjuk dia hebat, walaupun dia memang hebat. Kan? Nabi sangat penuh rendah diri. Apa Nabi SAW pesan? Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang yang merendah diri kecuali Allah akan mengangkat darjat kedudukannya. Jadi tak payahlah berasa kan kita kan nanti orang penyek kita. Tak ada lah. Awak kalau dah memang hebat lah di sisi Allah. Tak payah duk risau orang memandang rendah ke apa. Jangan. Ingat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyaklah pelajaran boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.